Ni kalau jam, selamat tinggal. Tak. Ni tak kan. Ambil yang sekali. Alang-alang kan nak racun. Ni boleh repair je. Aku punya meter balik ke Kepong. Meter aku dah tidur minta minyak. Aku cakap, wah sial motor ni. Apa banyak makan minyak. Oh, memang tak pernah buka sel barang ni. Dara betul. Boleh lah kita nak buat touch up sikit. Bagi ada rupa motor yang ada rupa motor lah sikit. Sekarang ni lever dah baru. Throttle tube baru. Balancer baru. Ini auto show. Dia Hei, tiba auto show. Dapat simpan apa je kalau ada rendah macam dah. Standard LC punya box. JB style. Alamak. Okay, so hari ni pagi seterusnya kita nak pergi ke JBJ untuk inspection. Harap semua lulus lepas tanpa gagal satu kali jalan macam motor-motor yang lain. Tak ada kata yang lain. LC aku pun 4 kali lah masuk. Dan ni baik. Lampu belakang ni lagi kita tukar sekali dengan plate number lah. Jadi sekarang ni lampu spoiler je. Lampu belakang punya brake light dah terbakar. boleh tak isbah. Lampu ni okey. Lagi balik sekarang. So sekarang kita ada dekat DS. Kita beli plate number terus buat pasang tu. Kari barang V100. Ni bang 125 lah. 125 pula. Siap settle. Okay kot. Harap lulus lah. Tu. Betul tu kalau. Sekantar video dulu malam kat aku. So yang ni dah lepas inspection. Tak ada masalah. Motor lulus. Cek lampu inner kiri kanan. Nampak kita komplit. Side gear bagi kanan. Engine pun masih asal. Body tak ketuk. Macam ni lah mak rempit yang sebenar. So kita dah selesai. Tinggal nak balik buat rotek. Luncur. So sekembalinya kita di WK Motorsport. Kita hari ni nak memasang cover set yang seperti puzzle je untuk find. Lepas tu aku rasa dah boleh lah kot bawa balik. So motor ni pun dah lepas inspection apa semua. Rim tu kan kat sana aku tukar. Buat masa ni cover set ni je lepas. Dan beberapa barang kita beli lagi. Tapi yang penting pasang cover set dulu. Pasang dulu baru kita toggle lah ni lah. So macam mana Wan? Lepas dioperasi headblocknya, pistonnya? Sekarang ni piston dia 175 DT. Ini orang kata last 1000 lah ni. Dah biar. Ini kalau jam, selamat tinggal. Selamat tinggal. Iyai. Siapa ada jawab blog bawah? Komen. So yang ni aku bercadang untuk pasang pada mulanya. Tapi Wan cakap takut aku tak arif tentang klip-klipnya. Takut dia patah. So tak ada gusik. Kau nampak? Slip ni. Ni lipis. Last 1000 hilang lah ni. Oh benda ni dipendekkan lah. Bila potong kan makin lipis. Nampak slip ni makin lipis. Betul. Yang cakul tebal lagi. Kau punya dah lipis. Kan ada dua color. Kalau perasan. Satu warna alloy, satu lagi besi. Nampak kau punya dah lipis. So aku punya tebal lagi. So bermakna aku beli ribu dan ribu. Jual lah aku. Apa pepatah orang kata? Simpan tak rugi. Jual tak kaya, simpan tak ada rugi. Fly biru-biru. So yang ni tak tahu berapa lama jangka hayat yang mungkin aku dapat pakai. Kalau lama lah. Kalau tak lama dapat 200 DT. Itu last lah. Boleh pakai lagi 200 DT tu. Last lah. Boleh pakai lagi. And then sebenarnya kalau ikut kan, ni last lah ni. Kalau jam ni mesti buat lain lah. Ya, cakap 200 DT boleh? Boleh je tapi laju slip dia dah besar macam ni kan. Kalau aku jadi aku dah tak pakai lah. 175 tu aku dah tak pakai, aku buang. Sebab dia terlampau besar. Dan nipis. Dia terlampau besar. Contoh kalau nak buat pun kau buang, kau buat slip baru, bermakna kau boleh pakai start daripada 57 sampai ke 60, 63 Honda Rider. Lagi besar. Tapi kau kena buat slip tu. Macam ni blok ori kan. Kalau masuk slip tu tak boleh ribu lah. Mana boleh? Ada slip 2000 boleh lah. ribu lah.
Siang. Cuma orang Kurang kata buat. kalau pakai yang tanah skip ni dia kurang sikit lah. Ada yang cakap jam panas ke apa lah. Tapi Ya? Blok baru lah. bagi aku kalau setting okey je. Kalau sedih okey. Aku nak buat blok lari air Wan, boleh Wan? Oh kejap, kita orang ada mesyuarat agung kejap pukul 3 ni. Kejap lagi kita orang sambung. Kejap je. So yang ni Wan dah balik daripada bengkel. Kita dah sarung piston baru. Saiz dah sama 175. Boleh lah ni. Pakai je sampai dunia dulu. Cover set pun dah siap basuh. Kita dah packing ni. Cover set lama. Biru GP dah sarung. Dah simpan. Sekejap lagi tinggal nak sarung set je. Body ni pun ingat nak pergi powder lah. Tapi tak rajin nak lerai lagi lah. Biar dulu lah. So kita bawa balik dulu. Pakai dulu. Mana yang nanti nak satu kali jalan. So yang ni berlarutan hingga ke malam. Sebab kami ada urusan-urusan yang tidak dapat dielakkan. Dah macam pemberita lah. Aku baku tu Wan. Aku punya YouTube channel. So dia orang tengok tu dia dah faham tu bahasa aku yang guna sana kan. Ni lah. So malam ni ingat kita orang nak pergi hantar barang dekat dataran. So ingat nak siapkan motor ni sebelum pergi ke sana. InsyaAllah lah sempat. Banyak ke barang ni, nampak je sikit beli tu kan. Tapi genyah. Kalau sempat lah. Kalau tak sempat bawa B100 je. Keluar motor terus beli semua. Mana? Dia beli semua kau. So sekarang ni kita nak alih lampu signal. Handle baru sebab bengkok. Nak alih lampu apa semua kejadah ni. Lompat ke kepala kapset baru. So yang ni dah togel. Tinggal nak masuk ke sini pula. Sekarang dia dah pandai pasang lah. Barang-barang. Pasang set je pun. Barang kepala je. Ni nak tukar handle ni. Handle baru. Ni handle lama. Dia bawa je ketam lah sangat. Pak serabut ni. Ni kita kena kemaskan balik. Kenapa tak nak masuk ni kan? Mana? Tekan. Tak tu. Ini takut aku nak nekan je. Ya, bukan aku tak ada pasang ah. Nampak lagi lubang fitting. So aku ni memang orang mengikut peraturan. Tak dapat pakai rabbit ni punya cap. Pakai dulu cap ni malam ni. Screw set pun dah beli. Tengok. Oi mak kau. motor ni cover set sempurna, pump dah tukar handle apa semua, dia baru sampai. Ni behind the scene dia ya. Pop dia sampai 2 piece mau pasang ah. Ayya. Kejap. Saya nak jumpa lidah dah sikit. Oi. Ni semalam lagi. Kami cari jodoh lah, geng. Kepada subscriber. Tolong booking. Dia budak gaming. Dekat YouTube kata ya. Bagi detail je, Pat. Ya, ada awet like tu ni. Setelah beberapa jam motor ni akhirnya siap pasang cover set. Banyak yang tak sempat nak rakam lah. So yang ni aku nak simpan, nak bawa balik Seremban, simpan di kereta dulu. Rim tak sempat compare sebab tak ada rim spare. Tunggulah nanti. Yang mana belum tekan butang like sekarang. Lepas tu jangan lupa komen elok-elok. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Mantap ni. So yang ni kita ada datang dekat area Stapak. Kita ada beli barang sikit-sikit barang ni. Macam yang ni tak ada. Kunci seat belakang tak ada. Dan Ni tak. Ni tak kan. ambil yang sini alalang kan nak racun. Ni boleh repair je. Dengan ni lah, tak ada ni tinjau-tinjau. Kau cakap Swiss je. Ni lah switch. Aku yang ni aku tak ada. Yang tu. Ni ada switch ni. Switch ni je. Dengan ni je. Yang belah throttle. Sebab aku punya tu dah loose mat. Berputar-putar aku kalau bawa. Aku cakap, aku rasa aku tak blow. Asal motor aku makin slow. Aku rasa berapa kali dah aku adjust side mirror ni. Rupa-rupanya bila bawa tu dia pusing. Susah lagi dia.
Tu dia masalah dia. Sikit-sikit barang ni Ricky sikit blok standard. Sebab aku punya blok sekarang ori motor. Tapi saiz dia DT 175. Itu peluang terakhir lah tu. Pukul aku beli Seremban dia. Habis lah. Yang ni standby Ricky dulu. Sini ada jual blok original 0015 apa ni? Oi baik. Jangan. Ni Wan, aku punya yang ni patah Wan ni. Yang patah tu yang ni. Betul. Apa benda tu? Itu brake belakang punya hose tu. Tu yang letak kat dekat dengan arm. Kecil barang semua ada. Lever apa nak? Alang-alang terlupa apa speedo ke? Speedo. Original 45. Benda tu je. RM10. Boleh. Betul tak ada lah boleh. 45 je. Tapi tu barang ori lah. Sini barang ori. Confirm ori. Mana? Ada ni lah kerja kau. Yang kau kata krum lah. Kelas. Ni yang dah krom. Nak kena tukar hitam balik. Ini belah break. Sialah. Silap. Okey. Aku dah kau copy ke aku ni sekarang ni. Dah pening lah dah. So yang ni betul lah. Betul. Okey, boleh. Ini barang-barang betul. Ke nak ambil. Ni berapa? 100 apa? Janganlah. Jangan. 185. Meninggal. Sebab sekarang motor aku pakai RSX punya carburetor. Tapi semalam aku isi minyak dengan Wan. Aku pergi dataran. Aku punya meter balik ke Kepuh. Meter aku dah tidur meter minyak. Aku cakap, wah sial motor ni. Apa banyak makan minyak. So Wan saja tu tukar ke carburetor. Waktu file balik dia kata boleh setting. Walaupun pakai 175 DT. Dia boleh setting balik. Tak tahu nak beli baru ke nak cari marketplace je. Satu kendian lah. Aku bagi bini aku pakai dulu. Sampel-sampel je. Tukar rim, kopi, barang ori semua cabut dulu sebelum apa-apa jadi. Cover set ori dah cabut. Rim ori belum. Yang lain-lain barang kecil kita penuhkan lah. Kita lengkapkan dulu. So kita jadi angkat beberapa barang. Macam kunci initial dia punya cover. Buka seat satu. Kunci malam sampai. Ni master pump punya switch. Lever clutch. Yang ni di belakang dah makan. Tapi ada yang biasa je tak apa. Boleh, yang biasa pun boleh. Kalau ori berapa? Di belakang? 85. 85 kan ori? Boleh lah, yang ni pun okey juga. Okey je. Kita nak break je. Kalau tu pun dia nak cakap wow, this story. Jangan depan. Kau punya brake depan. Habis? Sikit-sikit barang lagi. Nanti semua dah settle lah kot. Yang ni aku dah nyari nak beli. Tapi aku rasa tak perlu. So yang ni masih memburu barang-barang kecil. Lain semua aku rasa dah tak apa kot. Aku rasa tupai tu sekarang dah okey. Tinggal nak cabut. Aku rasa nak cabut yang cover mono tu je. Biar pakai chain cover saja. Lepas tu aku nak pasang radiator lah. Tapi kita sama Dekat kalau tupai. kamu mono. Mana kamu sama. Komodi aku punya blok lari air mana? Aku nak pakai blok double R lah. Ni tas punya ni. TZM. Wah. TZM Manpower PB. Pegang BB lah motorbike. Ngam ah. Boleh masuk bulan. Sebulan. Oh. Pasti lah. Jalan jauh. Aku pergi jalan jauh tak ada bulan. Letak pangin Mr. DIY tu boleh kan? Mana? Pangin Mr. DIY. Oh, ni tak apa yang apa tu? Kipas aku pakai. Kipas kau pakai tu. Isu. Time tengah laju tengah roket. Ni asal tangan itu tak ecok ke tak? Sejuk kan blok. Ni pun ada body baru ni. Original Yamaha 125. Warna hitam punya ni. Ni kalau orang punya body patah ke apa kan. Tapi yang ni kosong lah. Kau pergi hantar sendiri lah. 800 tepat. Tapi 600. kau nak chop ke apa semua sendiri lah. Kau nak potong ke, nak letak, kau nak welding kau punya kat sini ke, kan hantar kau kan. Nak hantar Hon Leong suruh chop ke boleh juga. Tapi Hon Leong dia beratur lama lah. Ada raya dulu. So, malam ni dah pukul 10.40 kita akhirnya ada kelapangan sikit setelah Wan selesai satu customer. Ipoi masih lagi bersama dengan Y15 ni selepas Ija Stepet. Apa lagi yang anda buat? Rokeam patah apa? Pecah? Pecah. Siang lah rokeam. Kalau suruh owner tukar hit baru lah. Kita sekarang nak tukar disk pula. Disk yang kita beli tadi ni dah makan teruk. So harap lepas ni aku boleh. Ada lagi satu masalah. Kau boleh tutorial aku Wan macam mana kau break tergelicik tu. Ni aku dah ada disk baru. Aku nak kat belajar drift macam kau buat selalu kat bawah apartment kau tu. Rotate Alek video tu. Tak ada. Oh tak ada video. Boleh nanti kita rekam. Nanti kita rekam.
Hari ni hari Khamis malam. Tak tahulah owner tu bila nak sampainya. Dia cakap malam ni tak apa, esok. Tit. Esok pula RGG. Orang nak buka cover set. Ya, depan ni awak kena buka cover set juga ah. Kena buka juga. Nak salin kunci. Aduh, hai. Bini kau okey eh? Okey. Nina sudah kembali mah. Sudah ada partner. Dia kumpul dia gosip-gosip. Bini aku dah jumpa bini dia. Bini dia bawa balik daripada Kelang. Jadi kita bawa pick up. Sudah ada geng. Kumpul ada gosipnya. Kita tak dikacauan. Tapi sekejap lagi sampai. Syang. Inilah the dish kita. 1 to 5. Nampak lubang? Tapi kan Apa benda? owner lama lah. Dish ni daripada 2012 sampai sekarang ni baru buka. Boleh pakai kan. Kalau dia tukar brake pad jadual yang betul, Okey. boleh tahan lama kan? Boleh tahan. Dish dia tak lama. Tapi dia betul-betul pakai lah. Nampak sampai dia korang boleh nampak kan. Dia ada macam lekuk-lekuk kan. Kalau nut pun ada lagi nampak oh. Lock tight. Lock tight tu. Nampak biru tu. Dia bermakna daripada 2012 keluar motor, ni baru buka. Siapa nak beli dish original kilah ori motor, nego berapa? Ni ambil sekali dengan nut ni. Dia bagi dalam murah je 7,000. Oh, kira harga sebiji motor. Harga motor tu 7,000 lah. 200 tu motor, dish tu saja 7,000. Ayo macam mana? Original. Daripada tangan Yamaha. Lepas tu set dia cakap demo tak kena abang kan. Set dia beli. Jangan pun Samir tolong lah. Geri ni. WK Motorsport. Takut nanti. Bulan tak sampai ke Kelantan kena kepung nanti kita tak keluar Kelantan dia. Ini mentor kita beli tadi. Memandangkan brake light dia putus aku rasa. Dia ada lampu yang menyala, brake tak menyala. Ni kita tukar lampu yang kita beli dekat setapak tadi. Aku nak cari lens ni tadi. Banyak yang memang jual lampu. Lampu kopi ada. Tapi macam mana beli tercatat baloi. Tengok kalau sekejap lagi Shopee dia jual murah-murah. Belilah terus. Nak lens saja. Lens je. Ni sebab semua. Main bawah Shopee. Main bawah Shopee? Bawah Shopee tak boleh. Aku belagak. Tak boleh. Bawang ori. Kena lori lah. Kena baret. Shopee Motorsport tak boleh lah. Alamak Wan, macam mana nak keluar ni Wan? Kau cakap boleh keluar? Tak ya? Tak ya? Keluar! Tak boleh mana masa ni. Oh, memang tak pernah buka sel barang-barang ni. Dara betul. Ni kira dara betul. Ui. Dengan tiupan dia. Oh. Ni boleh lap-lap. Betul dara sampai kopak kapasitas senang lah sikit lah. Motor-motor baru. Ni tak pernah kopak lah ni. Tak pernah terbakar sepanjang berapa tahun tu. Warna merah. Apa benda tu? Lampu plate. Roman lah. Wan. Apa ke roman ni? Lampu plate dah warna merah. Kalau dia ini hotel dulu buat. Kau jangan game aku Wan. Jangan game aku. Ni apa yang kau rasa? Ini apa benda merah ni? Fluorescent pink lah tu. Nanti bila tembak ke warna pink nombor plate. Ini tak tombuih ke bawah ni Wan. Ambil. Okey, kita tunjuk contoh. Kau ni tahyo. Apalah ada pink ni Wan. La ilaha illallah. Kau tengok dah Wan. Tak ada nampak doh. Baik. Campur merah. Bak. Kan lawa tu. La ilaha illallah. Dah ada pink tu. Kau nak pegang sikit ni. Ya. Apa pink lah? Motor aku Black Mamba. Belakang warna pink lah. Dia kena ada jambu-jambu sikit. Kalau hati ni, kalau biar ada taman orang cakap lah. Nurui kata biarlah hati ada taman. Wan, tu pun dah kritikal lah Wan. Kau tukang kau ni. Tak, ini hotel-hotel dulu Bak. Kalau ini dia takkan nak tipu kau. Alah kau ni. Dakwan kena lah tu, dakwan tu. So yang ini kita nak tukar pula switch sebelah kanan. Memandangkan switch ni dah patah. Kalau dia tak patah kita repeat je. Ni dah patah. Ini original dia. Nissin. Yang lama punya sebabkan owner tak pick up. Kalau pakai chrome kena Wan. Ke ada je orang set up. Ada liver chrome. Abang main liver chrome. Liver chrome ada. Wan MCB branded lah sikit. Aku punya warna gold. RCB kan, original racing boy. Tak ikut lah. Jatuh. Jatuh.
Tersabotaj kau set ke mana? So yang ni masa pump dia masih original. Boleh lah kita nak buat touch up sikit. Bagi ada rupa motor yang ada rupa motor lah sikit. Walaupun nak bawa pergi pasar je, tapi bagi ada rupa sikit. Kau orang marah aku pula. Oh tu pergi pasar, B100 kau lah bawa pergi pasar. Tak ada lah. Bagi orang rumah pakai. Memang terkerasa kau menambah reaction. Memang kan. Yang ni, ni tak tahu apa cerita tak minyak brake ni. Dia silap kering kontang lah. Oh, letak punya. Nak screw sekali awak tak? Baik tak? Pan. Jangan Wan. Okay. Bau nak balik Ibran. Kau baru nak letak kat situ. Ya Allah. Aku baru nak balik Ibran. Kau geram aku Wan ni. Aku banyak songil Wan kan. Kau geram Wan. Aku Ibran. Kau tarik aku. Sekarang ni lever dah baru. Throttle tube baru. Balancer baru. Ini auto show. Dia Hei, tiba auto show. Oh lama tak boleh pakai. Hah? Apa tu pakai? Oh jap. Oh lain. So kita meneruskan dengan brake pad dan speedo. Wan, speedo dah pasang malam ni boleh sukat. Yes. Malam ni. Nak tukar speedo pula. Mana-mana nak restore 125. Datang kat Wan. Habis Wan select sikit kat semua. Select kat semua sikit Wan lah. Apa-apa appointment Boleh Roger WK Motorsport. Yang ni 4-stroke implement. Boleh Roger. Nanti rekod lampu belakang kau. Dia nak aku payung kat korang. Lampu belakang pink tu kejap lagi tunjuk Kita nak try speedo. Hidup tak hidup, jom. Okay, meter cemerlang. So yang ni bukan paranormal Si Wan dia nak suruh aku tunjuk kat korang yang lampu motor ni warna pink. Jap. Tu pink dah kesudahannya. Kau tengok. So semalam dia pun dah hantar Lala Move kunci. Kita nak sarung semula pin lock untuk seat ni. Harap kunci betul lah Wan. Ni nak buka balik. Pasang balik buka video. Tak payah, kita punya ni memang tak boleh kunci. Ni kalau bawa balik, kalau macam ini esok lusa hilang CD airnya je lah. Betul-betul restore ni, nak restore sikit lah. Sekarang ni kat Seremban, budak-budak ni member aku yang biasa aku ride dalam video tu, semua pakat jual IC yang mengamai, beli 125, tak dan tunggu seminggu pun semua nak restore. Aku yang dekat Jinjang ni pun, tercabar ni, tak boleh ni, tak boleh balik Seremban dengan keadaan yang biasa-biasa. Kena balik dengan keadaan restore sikit-sikit. Nanti yang nak tukar tu, tengok budak ni Shopee casing exhaust lah, switch kanan, switch kiri, apa benda bagai, lever kelas semua tukar. Aku Wan dah cakap dah, abang Angah pun dah cakap dah, inner ni takkan nak balik macam ni. Sekali budak-budak ni hantar dalam group WhatsApp, semua dah tukar tu, dah tukar ni. Nyesal pula aku tak beli inner ni. Korang relax sikit lah. Stop itu lagu. Apa yang ni kita buat sikit-sikit. Ni pun dah ada rupa dah sikit. Pin. Alamak. Mesin boleh mesin. Kabel tak? Alamak. Sekarang ni nak try. Kami tak boleh buka lagi, agak stres. Alamak. Nombor dah betul lah Wan, 5250. Ya. Sabar-sabar aku pun duduk ni, sabar ni. Lain kali. Ke ada lock handle ni? Kau bagi tu bela tu bela kau bagi tahu apa? Pisang. Cuma yang ni. Kau direct dengan dia ke? Tengok saya pergi 3 kedai pun tak sempat. Semua sudah tutup. Kau dah tukar. Anda kena prank kali ke 67. Ni 5250. Ya betul. Sial.
Tukar kunci jangan. Mak. Bila kau tukar kunci dalam beg aku? Mak. Ha? Walaupun dia dah tahu aku akan kena dengan dia, dia cuba gak kena dengan aku. Kadang-kadang ada jadi, ada tak jadi. Tapi walaupun dia dah boleh baca aku punya game, dia tetap akan terkena juga. Sorry lah. Kau pandai kau tukar kitchen Baik. Okay, dah jual. Boleh, kita silakan balas sikit lagi boleh. Okay, kita tunggu. Aku boleh tak tinjau lah nombor kunci tadi. Aku tak langgar. boleh dalam beg aku. Pergi aku try. Baru gerak Wan. Dari semalam Semalam kita beli kunci. Kunci ni daripada Kelantan. Lepas tu datang guna dalam move, bawa RM25 dia terbang. Dari tu hari aku rasa bab ni dia tak pakai tau. So ni dia cabut. Benda ni bila dah nak keluarkan memang pisang lah. So dia kena umpil. Lepas tu yang belah sini dia sengit-bengit tau. Kan sengit kan. Itu yang pisang. 3-0. 3-0. Sial lah. Okay, boleh. Saya boleh. Benda ni easy je. Wey. Aku dah murung lah balik dekat sial. Takkan aku dah lah cukup lah inner aku je lesuh. Takkan aku nak bagi budak-budak ni nak tukar kunci lah. Malu lah. Try sikit. Aduh. Tiba masuk kunci ketak. Weh, aku cakap, sudah aku kena game lagi ni. Sial lah. Hari ni mesti 3. Aku rasa minggu ni je. Aku bagi kau mentol tu je semalam lah. Hari ni kau bagi aku demi-demi So yang ni pun dah settle. Sekarang ni kita nak tukar depan pula. Yang ni member Wan punya. Ikal punya kunci. So pinjam kejap. Dah memang tinggal kat Wan lah. Wan ambil, Wan simpan. Apa-apa nak pakai spare senang kan. So terima kasih sebab dapat pinjamkan dulu. Kalau tak motor ni direct. Pisang tu. Pisang. Lock handle tak boleh. Lock handle tak boleh. Seat boleh buka sikit sini. Bukan sini. Motor boleh jalan terus. Kalau dah macam tu direct punya pasal. So yang ni kita tukar. Lepas tu dah ngam ni. Boleh bawa balik Seremban dah malam ni insyaAllah. So yang ni kita dah standby. Salin terus. So yang ni dah salin. Dah masuk. Fit cun-cun. Ikan betak kan benda Wan lah. Mana? Dia ni. Kan getah. Ni kan wiring. Ada apa? Solder tu kan. Kita nak bagi air. Tak nak bagi. Apa nak dapat dia simpan dia tu? Dapat simpan apa je kalau ada rendah macam tu. Standard LC punya box. JB style. Alamak. Jangan tajam lah. Tajam mak. Tajam. Patak tajam. Berotak dia. Kan anak aku nak letak. Jadi kita nak R&D. Dah aku dah spray dulu tu aku tanya. Otak dia pendek. Berapa lubang kau potong? 3. 3. Bodal lah. Ini kena betul. So yang ni kita buat paint protection sikit lah. Kita repaint sikit bagi dia tak mudah berkarat lah. Kalau letak ni 2-3 hari parking, hujan besar. Rumah aku tak ada awning. Rumah sewa aku tu jadi berkarat. Turun ke bawah set, turun jadi cover set forge lah. So yang ni kita nak tukar bracket depan. Berkicap kak nak buka Allen key ni. Pakai special tool lah tadi. Pergi buka sekejap kat kedai boy. Yang ni dah out dah. Kita pun memang ada beli screw Allen key baru 2 piece untuk 125 punya bracket depan. Kita akan replace je yang ni. Ini impact habis. Luluskan terus, tak apa. Dah nak nampak besi lah mak. Tengok. Betul-betul menang memakai lah. Corner lama. GG. Ini brake pad baru dia. Original RM67 lah. Ni kalau brake dia macam mana? Dia tak payah pakai ABS lah. Dia punya function pun dah macam ABS lah. Gimana kalau penangan brake pad ori lah. Oh yang macam mana? Ini RM67 siapa nak beli? Ya ke RM67? Tahu. Brake pad ni kan. So dia bukan lengki apa lah. Dia bukan nak ikat ketat-ketat babi macam tak nak bagi orang cabut ni. Kan? Bukan nak suruh ikat sampai benda ni tak boleh tanggal, sampai janam. Jadi macam ni. Ini dia punya, orang kata nak gantung brake pad tu je, tak nak bagi dia terkeluar. Ini ikat macam macam brake pad tu boleh pakai sampai mati. Benda ni ikat je ni pak. Nanti sama je. Dia tergantung kat situ juga. Ni bukan ada trip. Yang trip ni kat depan. Kan komen nak marah.
Dan ni kita nak tukar sprocket hub punya bearing dengan getah hubnya. Dah makan dah dua-dua. Tapi kalau pakai sprocket hub yang CNC tak ada kena kecam lah. Tak ada lah. Kau pakai tak? Mana? Kau pakai tak? Kau sprocket hub apa? Ori? Aku gantang Nas tu. Alloy. Tak gantang kecil lah. Tak JB style lah Wan. Kau tengok brother ni pakai gantang besar. Oh JB style. Silap zoom pula. Betul-betul dia tak pernah buka kan. Semua benda lah motor ni ketat. Akhirnya keluar juga. Dia daripada 2012 ha. Dah berapa tahun dah tu dia berkubu esok kat bearing. Kalau betul lah tu bearing tu pada lama dulu. So barang-barang baru dari mama usia getah-getah ni. Tembik dunia ni. Ingat kita nak tukar ring seli ya Wan lah. Tak sempat lah tunggu lah. Takut tak sampai seremban lah. So ni kita sudah masuk rim. Hari ni punya cerita brake pad, tukar skru brake pad, bakul dah siap pasang, sprocket hub punya bearing, getah hub, Bakul potong, throttle, lever, speedo, plate nombor depan, cap levit. Rasa settle lah kot. Nanti untuk next video kita akan hardcore sikit. Mungkin kita akan tukar rim dulu lah. Lepas tu next video kita akan hardcore punya bahagian restoration. Kita akan buka satu biji repaint marker plus, repaint body, fork, arm. Banyak. Ini kita boleh buat macam body yang kat dalam tu lah. Kita buat yang ni full restoration untuk bahagian pengecatan. Kita repaint balik. Ini kita repaint balik body. Lepas tu forest, pump, arm, fork. Ni restoration yang simple, clean, nice. Okey lah. Dia bukan guna apa orang panggil tu? Blasting. Ini semua pre-mover guna tangan, undercoat pun guna tangan, spray pun guna tangan, clear pun guna tangan. Kau tak hantar Badrul lah? Tak. Ni tapi Badrul sponsor ni. Untuk buat cat ni? Cat ni semua Badrul color mix. Tapi sini juga spray, finishing apa semua. Spray budak coy. Joget sikit tak macam Suri ke?